Rifan. Mantap. Okay, sorry guys, hari ni aku kurang sihat sikit. So nampak a bit lemau sikit. Tapi apa pun, hari ni adalah hari kedua untuk korang bertiga, di mana kalau masa sementara hari tu korang dah start untuk cari chemistry, untuk ada mentor and everything, partner. Tapi sekarang ni tidak, sebab korang dah permanent. So korang tidak perlu fikir lagi tentang benda tu. Sebab game di partner ni kita akan buat after line up 2026 dah complete. Macam saya bagi tahu, kita ada kursi panas. So kursi panas tu belum dijalankan lagi. So after that baru kita akan dapat. Jadi untuk konten hari ni, korang dah termasuk dalam AI team punya organisasi punya cara. Jadi korang semua, untuk hari ni, lama dah aku tak buat konten ni. Bakat. Ha? 2026 kau takkan tak ada bakat baru tu. Sabar. Okey. Jadi konten hari ni, letak telefon jap. Ya. Baik. Jadi untuk konten hari ni, kenapa aku kumpulkan phone kat depan ni? Ada 17 banyak. Gila lah. Style lah. Lawa kot Ada dua lagi kan? Lawa lah. Okey. Jadi hari ni aku nak spot check benda simple saja. Okey, untuk pembukaan tahun baru ni. Okey, first thing first, aku nak check, nak tengok wallpaper je. Okey. Alright. First check wallpaper. Okay, second. Second, partnership korang. Chat partnership korang. So untuk Daus, last chat conversation dengan Naslah, Mal dengan Aisyah, Ainah dengan Aiman. Alright. So aku mulakan dengan phone ni. Ni phone siapa? Aslam. Silakan berdiri. Alamak. So untuk wallpaper dia hanya ini. Abel, last time Abel check memang tu wallpaper saya tak pernah tukar. Aku tak nak slide pun. Sebab benda yang aku nak tengok adalah last chat partner. Lagi sakit tu. Saya kena buka Ya. Okay, aku nak tengok chat dengan Boboy. tak perlukan Boboy kat sini. So tak ada. Asri terlebih dahulu. Last tak perlu nak scroll pun, tak perlu scroll pun. Ini nak tahu ni, ini. Kedap. Oh, good morning sayang. Saja reaction dia. Kenapa reaction Abel macam gitu? Biasa je lah. Saja je reaction tu. Sebab chat terakhir kita orang pada tarikh 28 Disember. Aku akan spill chat terakhir, boleh? Okey. Dapat chat terakhir apa? Ni, chat terakhir. Itu Kita orang nak tengok. Okey. Chat terakhir. Kita orang tak percaya. Kita orang tak percaya. Terima kasih. Silakan duduk Aslah. Ada abang ni punya. Sabar. Asus.
Kalau Asus ni, cara kami melepaskan rindu dengan call. So, kita orang tak banyak chat. Ada orang nak tolong job kat luar lah. Okey. Untuk mesej terakhir dia orang adalah esok je lah kita borak. Lepas tu ada call. Lepas tu ada call. Kita orang tak WhatsApp, kita orang on call. Okey, terima kasih Haslah. Seterusnya adalah phone ni. Siap. Okay, kita tengok wallpaper Rumah Musa terlebih dahulu. Aku dah tertengok tadi, so daripada awal aku spot check sampai sekarang sama. Sabar. Siapa? Sila buka chat Lufa. Tak takut Buat apa nak takut? Kita tak buat salah, buat apa nak takut? Tengok nanti ayat delete pula. Okay. Jangan baca ni. Jangan baca ni. Apa nama macam lain? Ha? Apa nama macam lain? Nama lain belaka. Dia macam tak ada nama ni. Ha? Emoji lah. Emoji tak sih. Padahlah dia chat kat ni Okay. Ha. Saya aku nak yang bawah. Jadi dia punya last chat adalah transfer lah balik. Borak-borak duit Wow. Banyak. Banyak duit je. Ni tak ada order pun. Tidak nampak tu pun. Cuma untuk save nama tu macam aku tak kenal. Dia save nama siapa tadi. Sebab tak ada nama kan. Dia just ada emoji. Merah emoji tu. Ha? Oh, love. Merah banyak. Dan cek je bukan nama. Jangan duduk sepihak lain. Tak apa Okay, terima kasih. Okay, seterusnya ni. Betul lah ni. Aku nak phone ring. Phone ring. Delete. 2217 yut. Orang bagi. Ush. Abang nak wallpaper mana satu? Wallpaper ni lah. Ni wallpaper macam tak ada wallpaper. Maknanya wallpaper. Apa benda? Boleh tu phone kerja. Oh, kerja. Apa Dia masalah? shoot content. Sebab tu dia boleh nipu phone kerja. Okay. Tunjuk bagi tahu lah. Okay. Dia punya wallpaper. Tapi Ni AI ni. AI kan? Sebiji nampak betul. Ya. Okay, sila buka chat Karina. Oh, Saja. bukan Ira. Wah, aku nak chat Ira. Saya last dengan dia kan? Tak apalah, last apa pun. Ira, Sofi. Tak apalah. Ni lagi tak ada apa. Ya ke? Ni semalam. Apa? Barang ni. Kau apa benda lebih-lebih ni? Barang ni. Tak apa. Instagram Mana boleh? Orang gaduh tu tak chat. Tak ada. Nak apa lagi? Tak ada. Keling. 3 tahun bang, 3 tahun keling. Ha? Okay, last Sofi. Last chat. Tak lah, last chat adalah Barang ni juga tahu Rina untuk kanda. Tak. Barang orang bagi. Barang Rina untuk kanda. Dekat bawah. Keling. Itu pun tak reply. Okay, baik. Yang dengan share. 16 Disember. Nak dengar apa boleh? Boleh? Terima kasih share. Terima kasih share. Sofi Abang nak Sofi? Sofi tak nak. Sofi tak nak. Sofi tak nak. Siapa? Aslah. Asal tak nak. Ira? Tak ada bedah. Ada. Ya. Tak ada? Tak ada. Aku je. Tak puas hati. Tak puas hati.
Ya. Ni, seterusnya. Wallpaper untuk Aina adalah kucing. Sabar. Okay, Aina dengan Aiman, chat dengan Aiman. Oi, voice. Tak. Ni habis dengar. Oh, aku boleh dengar? Boleh, tak ada masalah. Boleh kan? Boleh. Tiga suara Aiman. Bagi aku kau relax je dulu. Kau buat je konten esok. Tapi dalam masa yang sama, besok kan konten permanent kan post. So kau cari editor. Lepas konten habis post, kau cari editor. Mungkin satu hari dah boleh dapat dah. Oh, dia bila bercakap dekat perempuan, dekat Aina lain macam. Orang suruh debat apa semua tak boleh buat. Saya tanya dia tu pasal Ya. YouTube. Aiman nak tanya, yo kenapa tu? Panjang pula aku banyak tanya ni tau. Okey lah, pasal kerja je. Ya, sikit-sikit. Apa pendapat kau? Kau rasa patut cari editor macam untuk first content aku ni rushing. Oh, malu ada. Tapi okey, alright, tapi bagus lah. Ya. Oh. Pendapat. Okey. Lepas tu kena scene saja. Dah dapat jawapan saya juga lah. Dia gerak kan, dia dapat jawapan. Okey, itulah dia. Last chat dia. Terima kasih. Okey, seterusnya ni lah. Nampak bling betul. Oh, ni sedap ni aku nak. Oh, ni macam aku nak slide lah wallpaper. Nak suruh slide-slide lah. Wallpaper untuk Mira adalah gambar dia lah. Okay. Right. Jangan banyak cakap. Ihin. Aku tak nak tengok Ihin sebab mungkin yang Ihin aku nak buka chat kau. Boleh je. Untuk kau, chat yang capik. Apa delete Tekan tadi ni boy. Ada gambar. Alright, tekan je Pak Capik terus. Okay. Sorry. Weh, sakit. Apa tu? Apa tu? Tak apa-apa. Okay. Apa benda? Apa ni overreact lah. Apa? Oh betul lah. Tak. Overreact je Abang ni. Aku overreact je. Tak apa pun. Korang pun. Last chat dia. Nanti awak rushing pula. Bukan, dia nak minta tolong Mira shootkan video untuk dia sekejap lagi. Tapi Mira ada shoot after ni. So dia cakap nanti Mira rushing pula. Hari ni nak chat tu? Yelah sebab untuk konten ni. Weh, chat everyday. Weh, dah bubar masa chat? Orang buat tu. Everyday. Untuk kerja lah, untuk kerja Mira sangat tolong. Terima kasih. Silakan duduk. Dengan Ihin tak nak tengok? Ihin tak nak. Ihin tunggu Ihin. Okey. Okay. Terusnya. Woi. Tak. Ni lah. Ihin. Suntuk wallpaper Ihin. Time worker biasalah. Surah. Tengah hafal. Alhamdulillah. Okay, Ihin. Aku nak tengok Farmira. Oh, boleh. Okay. Mesti bisa pasal konten jujur. Last chat adalah Mira. Ihin minta maaf ya. Dah agak. So
sebab ayat ni dia dah selalu buat dekat Aslah kat Mira. Untuk tutup di partnership. Bukan tutup salah. Terima kasih Ihin. Okay, seterusnya Fae. Untuk wallpaper Fae, Bobo Boy. Ya. Bobo Boy. Kenapa Bobo Boy? Suka saya tengok handsome. Ada ni Bobo Boy tak? Abang memang suka bobo juga sama. Faham. Okay lah, dengan Aiman lah. Aiman Junaidi lah. WhatsApp saya di handphone sana. Oh, tak ada WhatsApp Tak sini? ada WhatsApp. Okay lah, sebab aku pun nak tengok lupa je senang yang tadi. Okay, settle. alright. Settle. Yes. Ni. Mana kodok? Okay. So, untuk wallpaper Mal Kodok, ini. Motor je motor, tak ada benda pun. Motor. Tahun ni. Ui. Tadi apa bang? Tahun ni agak lain sikit nampaknya. Okay. Bagi instrumen. Betul. Ui, dengan baju bintang dia. Macam Kapten Mereka. Okay. Mal. Buka chat Mal Kosyah. Yang tu dia call saya tak angkat. Oh. Saya jual mahal sikit masa tu. Faham. Okay. Tak ada apa-apa yang berangsangkan pun antara chat ni. Weh. Mana kau aku pegang benda ni dulu wow. Nanti ambil kat kanda aku nak buat konten jap dengan orang. Apa tu? Barang lah. Barang lah. Barang apa tu? Tu yang word tu punya. Pada situ. Oh, sekarang dekat siapa? Sebab benda tu ada satu je. Ada kat saya. Okey. Ui, cengalah. Baik Aisyah. Tak, itu pun hari-hari chat tu. Ya, yang minta. Dia kata, bila nak bagi, hari ni patutnya. Saya lupa nak bawa. Kena marah hari lagi. Faham. Okay. Alright, nothing suspicious. Terima kasih. Seterusnya ni. Sejauh kita tengok wallpaper untuk Harry. Pakcik-pakcik punya wallpaper. Okay. Apa pakcik-pakcik? Sebab dia punya nombor tu makin besar. Tak tahu. Kan? Dari sini nampak tu. Ada nampak. Aku yang depan mata pun tak nampak. Okay. Dengan Sofi ya? Dengan Sofi. Dengan Sofi. Oi. Sampai macam tu badan Dengarlah. Sorry. Mulia betul lah. Aku kan. Habis dah. Tidak, Sofi. Kenapa? Tak shoot, beres. Okay Harry, esok shoot. Okay. Azan. Habislah. Azan saya tak chat, saya tak pernah chat dia. Saya tak pernah chat Azan. Wow. Habis konten habis kita orang shoot. Lepas tu call biasa je. Faham. Okay. Alright. Terima kasih. Terusnya. Sama. Okay. So, wallpaper untuk makan adalah ini. Okay, Syarimat. Ai, Habis yang ni Habis kena tengok wallpaper lain weh. Oh, wallpaper lain. mana boleh tak aci saya ni apa tu? Slide weh, percayalah weh. Oh, sekejap anyuk. Sorry, Syarimat.
Apa sharing mat? Ha? Kenapa sharing mat? Saja nak tengok. Istimat tak nak? Tak nak kistimat. Mat lah. Sama tak nak? Weh, buat siapa tu? Ketak. Gigil mat. Gigil. Ada video apa? Saya rasa tahu ayah dia. Habis saya pun dah kena benda ni. Spill sikit. Mana ada kau bukan dalam konten. Oh. Mana boleh wah saya. Mana boleh? Boleh. Mana boleh? Saya pun spill tadi. Mana pun tak stay. Pun yang lipat tu tak bagi. Okay. Kan dia tak ada hari ni kan. Dia pergi ada urusan syuting. Dia cakap lah. Okey, gerak dah ni. Gilat point je. Tudung ada tertinggal. Dia balik. Itu je. So Mat tahu benda-benda macam tu. Arok. Kenapa update? Kenapa Saya tak benda tanya dia, dia simple bagi pun tahu. update? Pasal tudung pun update. Mu lah bagi kenapa? tahu. Mu cakap ni dah sampai office. Kenapa dia update? Tak, sebab dia nak suruh bagi pas barang kat Mira. Betul tak? Ada sini tulis bagi kat Mira. Kacau banyak mula. Terima kasih. Kistimat. Okey, kistimat ah, kistimat. Sampai teman pergi Terengganu tu mesti ada something. Kistimat ah. Kis khabar dah Kang, sama-sama naik. Itu je. Last. Kis khabar dah Kang, sama-sama naik. 29 Disember. Nama dah. Lepas tu Kis buat emoji ni. Lepas tu dengan emoji ni. Share mesti merata. Mak tak reply. Terima kasih. Bijak kata ni. Terusnya yang ni ah. Rina. Untuk Rina Instagram. Tak, aku nak. Tak, aku untuk diri aku. Sebab dia kata gitu. Awak ada DM kan? Ya, DM tu aku nak tahu siapa sebab kita kan curious. Jadi aku tak akan bagi tahu. Kau tunjuk je siapa orang tu. Aku nak baca je. Kan kau cakap, ingat tak? Itu dah lama ya. Okey. Alright, so kita tengok wallpaper Rina terlebih dahulu. Porsche GT3 RS. Itu kereta favourite Kanda. Kereta zaman Kanda tu letak bagi. Okey, lepas tu? Siapa yang habis nak tengok? Mibah. Dah, saya tak check Mibah. Oh, marilah sekali. Ada hati. Okeylah. Sama jap. Aku tak tunjuk orang. Okey. Okey, tak adalah. Okey, jadi ke? Okey ah. Okey ke? Habis tak? Cukup? Tak, mana aku tunjuk. Okey, nak ambil lah. Habis relax kan? Tengok tahun tu 2000. Yang mana? Apa yang nak tahu? Okey ni. Sofi. Alright, wallpaper untuk Sofi.
Ya, gambar dia. Tak slide tepi. Habis kena slide Hey, tepi. kau tahu tambah part aku. Habis kena slide tepi, Beb. Ah, saya tepi. Permintaan. Special lah sebab wakil 2. Okey, dua orang. Syami kan tak datang. Mana nanti apa kaitan aku dengan Syami? Dia tak ada kaitan, dia kata. Okey, apa? Chat dulu, chat Kalau tak ada kaitan. Syami. Habis dah pernah check lah. Tak apalah, lama dah tu. Syafi. Mana boleh? Okey dah. Mana boleh. Kalau kita orang tak Mana boleh macam ni? Okey dah. Mana Haji? Oh, Ah, itu je, itu last je. Okey. Tak ada. Tak ada check. Tak ada. Sikit, atas ni jap, ni jap. Rina lah tengoklah. Dah. Dah lah. Last kali, video note. Ah, Dia bagi tahu yang dia dah sampai. Habis kau orang lain habis buka note video kan. Tu buka lah juga. Okey, meh. kau jangan tambah-tambah lah. Note video sahaja. Aku rindu suara Syami. Kalau note video tu. Habis tak boleh, Betul. Beb. Boleh beat je. Tak boleh beat lagi. Boleh cut. Kalau tak boleh cut. Benci aku konten ni. Habis kuat sikit. Tak dengar. Okey, okey. Dah dengar dah. Korang buat apa dia dengar? Aku tak ada dengar Lufa Air punya pun. Tak, biasa je. Dia cakap ya. Tak, dia cakap Dia dia dah cakap sampai. yang dia dah sampai bank. Tapi macu gila siut. Dah sampai ni kan. Ya. Lagi nanti saya ambil awal. Okey. Jadi apa-apa, terima kasih Sophie. Silakan. Seterusnya yang ni. Siapakah? Ush. Sona punya wallpaper. Oh, bersih. Okey, cek Afi Hakim. Lagu mana? Tak apa lah. Tak apa. Tak apa. Tak nak. Apa tak nak? Tak nak, dia nak. Kenapa tak boleh pula? Boleh. Okey, dah. Dah. Okey. Dia delete. Bukan delete lah, saya buat disappear 24 hours. Saya memang tak nak check. Kenapa disappearing 24 hours? Okey, kenapa disappearing 24 hours? Sebab saya tak nak simpan cek-cek depa-depa pun saya delete lah. Sama. Okey, tengok cek Ihin. Okay, kalau Okey. ini Kalau tak disappearing aku tak macam tak percaya ah. Dia cuba nak disappearing. disappear. Tak disappearing. Kenapa? Okey. Kenapa? Kenapa Hafiz disappearing 24 jam? 24 jam tu, selalu 90 hari. Okey, kenapa? Kenapa? Bukan saya yang set lah, dia yang set. Oh, dia yang set? Benda tu kalau dia set, sekali dia check saya sekali lah benda tu. Mana ada? Betul lah. Mana ada? Memang betul lah aku pernah buat. Ada sorok apa-apa diorang ni. Saya sorok pula. Hang check, hang tadi kena batas sekolah sampai atas. Kalau contoh tak boleh tengok WhatsApp, tengok call log boleh. Call log. Tengok call log ada call siapa kat situ boleh tak? Tengok. Request. Boleh, apa takut? Berani. Dah, Instagram. Buka hidung. Tak ada apa pun. Okey. Tak kan disappearing juga? Tak Okey. disappear. Dah buka dah HP aku punya. Dah. Tak nampak lagi. Kau dah delete apa? Tak boleh, saya nak buka yang chat last tu lah. Sabar. Betul lah. Dah. Sikit lagi. Alah, tak ada apa pun. Sebab engkau buat aku curious. Okey, dah. Jom, stop. Kau yang buat aku curious. Okey? Delete. Ada, tengoklah kan ada apa pun. Bagi dekat telefon. Dah. Dia boleh delete. Aku dah nampak. Tak delete, ya Allah. Okey.
DM TikTok. Alright, terima kasih Una. Ada sesuatu. Ada. Okey, Ya Allah, duduk, dah duduk. tunjukkan tak ada Okey, sesuatu. baik. DM TikTok. Okey, 24 jam diseperi. Sanksi. Ni siapa? Okey, Aisyah. Aisyah wallpaper dia. Wow. Wallpaper di Japan. Boleh. Ni antara outfit Aisyah paling menarik pernah aku tengok. Paling lawa. Nah, aku dah bulu-bulu gini. Di luar negara. Lepas tu satu lagi masa yang dengan Rina dekat ni. Kat mana? Apa Beijing ke apa? Dengan pakai gitu. Okey, dengan Irfan Daniel. Saya pun tak tahu macam mana boleh tak ada apa-apa. Okey. Okey. Tapi yang lagi gempak tak save nama. Saya tak save nombor lelaki. Jadi sebab Malkosyah kita dah tengok tadi, IR si Timin. Oh. Aiman save. Ah, Saya save nombor Aiman Malkodok. Aiman Makodok save. Kenapa Irfan tidak? Jangan soalkan. Mana boleh macam tu? Sedangkan Irfan tu dia lahir waktu ni kot sama-sama. Disappear sekali nama. Dengar. Tak ada benda pun. Last chat video. Man, video menegak ke? Itu je. Tapi saya tak save video tu. Aiman macam tu. Dengan Aina elok pula panjang-panjang. Dengan Aina dia bagi motivation tinggi gila lah. Kalau dengan Aina, kalau Aisyah tanya, Man, video menegak ke? Dia akan cakap, oh okey, video tu mestilah menegak. Sebab waktu ni kita orang tak partnership. Cuba tengok waktu kita orang partnership. Apa dia? Dia siap bagi contoh lagi. Nampak tak? Dia memang kuat epic. Dia dalam konten habis je diam. Dekat Ni untuk konten. Yelah. Tengok. Okay, tengok Kau shoot apa, Aiman? Kau dah sampai ke? Kejap. Itu je. Kalau Aina lain. Kau shoot apa, Aiman? Kau kat mana kalau Aina tanya tak? Kalau Aina tanya mesti jawab. Sabar ya Aina sikit lagi. Sekarang Abid dah nak Sampai Abid dah dulu faham sikit kan? lagi. Okay, nak sampai Aina tenang, okey? Ini kau dah sampai ke? Kejap. Man, dia tanya, Aman dah balik ride ke? Dah. Yes. Ha? Kalau Aina. Man, dah balik ride ke? Kenapa tu rindu ke? Alright, terima kasih Aisyah. Sama-sama. Okay. Alright, so wallpaper untuk dia. Ya Allah, jika dia jodoh orang lain, aku akan jaga orang lain, ya Allah. Oh, Nuaiman punya ni. Nuaiman kan suka tu kan, buat jokes gitu. Betul, dia suka buat orang kata-kata yang menggelikan hati. Ya Allah, jodohkanlah aku dengannya. Bila mana dia bukan jodohku, tolong dipikir-pikirkan lagi, ya Allah. Abu Nawas. Enggak, siapa sejodoh saja. Lorak. Okay, alright. Wallpaper dia gini. Okay, suka kata gini. Alright. Okay, silakan dengan Ira. Ira. Ira, yes. Itulah saya. Okay dah. Delete. Dah, tarik. Okay dah. Tolong dia hebat. Oh, janganlah. Janganlah kuat-kuat kan. So, untuk edit video-video kau tu, Oh, edit saja siapa yang Sabarlah kalau Aina, Tahu juga pasal dia. connectkan kau punya Dia last dia pasal ni je. Ira tanya Aiman, macam mana nak buat video YouTube edit semua. Biasa kau suruh orang ke editkan satu video berapa, itu je. Lepas tu Aiman pun voice. Gitu lah. Tapi voice dia tu, aku kalau kau dengar baik-baik voice dia, kalau kau dengar voice ni, untuk edit video-video dia tak semangat lah. So, untuk edit video-video sama je.
Dengan Aina Sekejap, okay. Aina. Sekejap Bagi aku relax je dulu. Wah, dia lain. Ada tunai. Bagi aku kau relax je dulu. Apa benda? Dia tadi kau nak edit, aku pakai video editor apa semua. Dengan Aina dia lain kot. Macam nak ni? Bagi aku kau relax je dulu. Aku macam lagu lain macam bercakap pun nak nampak style. Okey, terima kasih. Ni pun apa? Okey, Daus, aku nak tahu dia nak tengok dia dengan Dia selalu dengan Aina kan kadang-kadang. Oh. Biar Aina balik dia. okey, Aina. Aina. Walaupun dia biasa je tadi. Oh, wallpaper ni je. Apa tu? Biasa. Tak ada apa-apa pun. Original. Keep it steady. Chat saya dengan Okey, Aina. chat dengan Aina. Ya, sorry weh baru Landy. Daus, habis live aku apa? Oi, itu je. Gitu je, masa call. Itu je. Tak ada interesting pun. Dengan Melo? Phone 1. Phone 1? Nak. Instagram lah. Dengan Aslah Instagram. Okey. Kita cek dekat apa Instagram kau Aku tak follow pun. Apa Instagram kau? Oh, ni. Tak ada apa-apa lah. Oh. Ada lah. Ya, ada. Asla yang selalu chat. Aku balas emoji je semua. Kan dia? Oh, ni time. Betul lah. Dia gelak, lepas tu dia jawab sepatah je. Asal tanya, pergi mana KL? Jawab tu je. Abang kena buka TikTok baru Abang tahu dia macam mana. Oh, ya. Yeah. Jadi tu Nak. Belum sampai masa. Belum sampai masa. Terima kasih. Okay. Alhamdulillah. Dengan Datuk. Oh, pulang komen dengan Datuk. Tak ada. Ya Allah. Tak. Astagfirullahaladzim. Aiman, ya Allah. Tak, dengan Datuk dengan phone 1. Okey. Esok aku transit lagi ni. Dekat kita kat mana airport ni? Adik ni. 8 jam transit. Ada 8 jam. Tak. Ni duduk. Ya Allah, ya Tuanku. Tak ada. Baca je lah. Ya Allah, ya Tuanku. Weh. Tak ada. Tak. Jumpa nanti je. Jumpa nanti. Jumpa video note. Tak, tapi dia, okey, jujur aku cakap apa yang aku nak bagi tahu. Macam aku cakap kan dalam konten sebelum ni. Dia kan jenis tanya khabar. Lepas aku cakap dia ni, keluar-keluar pun tanya khabar apa semua. So kalau kau nak tahu, Datuk memang macam tu. Oh, Datuk lah. Kadang-kadang kita orang rasa macam itu. Aku rindu kau lah. Ya. Faham? Sesuai lah. Maksudnya perangai dia macam tu. Kena pula dengan aku. Bukan, perangai dia kan macam tu. Rindu. Dia cakap dengan aku, oh, habis sihat dah ke? Rindu lah. Oh, okey. Jenis gitu. Dia jenis macam, dia bukan, dia caring yang tidak ada benda batasan. Bukan batasan malu tau. Cuma kita lelaki style kalau dia rasa kawan-kawan cakap rindu. Bro, rindu lah kau. You are my everything, bro. Aku kalau Datuk. Gitulah. Cuma dia bersifat macam tu. Okay? Alright, sebab tu dia keep update. Okay? Ya. Alright. Blushing terus. Okay. So untuk Mira pun ni, Ambil lah. Habis wallpaper dia. Okey. Silakan. Bagi. Pasti ingat Mira. Ini jangan sentuh buat Mira. Kita saling menyayangi. Alright. So habis dah spot check. Jadi aku dah tahu
Bukan tahu, maksudnya tahulah apa chat last korang tu. Apa status korang sekarang, apa bukan status, apa keadaan korang sekarang. So untuk Mira dengan Hin keep strong. Tak, sebab minta maaf. Jadi kedua lah keep strong, faham tak? Minta maaf kan, saling memaafi. Bagus lah, something yang bagus. Dan untuk Aiman jangan nampak sangat man. Okay? Kau sikit. Aku dah tahu dia akan praktis JJ ni. Dia akan praktis lah. Makin bergaya dia hari ni, Ben. Okay, so aku rasa itu je konten untuk hari ni. Dan pada postnya video kali ni, maksudnya dah habis untuk application kursi panas tu. Jadi insyaAllah, macam mana apply, aku tolong sangat-sangat minta korang tengok DM TikTok korang. Sebab aku bagi tahu memang ada 2-3 orang before this, masa batch-batch sebelum ni, yang aku DM tapi tak reply. Maksudnya dia tak notice. So, aku faham untuk notice dekat TikTok ni susah. Dia kena buka request lah apa semua. Tapi sebab mu dah apply, so tolonglah selalu check lah. Untuk masa 2-3 hari ni, sehari 2 ni kau check. Mana tahu korang dapat tau. Sebab kita pun memang nak korang cepat untuk reply kita orang. Sebab kita nak buat benda ni segera. Okay? Alright. So aku rasa itu saja konten kita pada kali ni. Sehingga kita jumpa lagi pada next episode. Sorong Apan, Tarik Apan, Baba Channel Fun.